IKIM FM Inspirasi Utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semuanya? Macam mana cuti hujung minggu masing-masing? Ada yang balik ke kampung, ada yang ke bandar, ada yang membawa anak-anak cuti pula lebih lama. Dan macam-macam lah gaya kita untuk meraihkan cuti awam satu, cuti umum lah kan. Lepas tu ada juga sahabat kita yang mungkin di kalangan saudara-saudara baru yang nak bertemu keluarga untuk yang menyambut Deepavali dan macam-macam pengalaman yang dilalui bersama. Dan petang ni kita nak kongsikan bersama. Tajuk kita pun tentang tetap berkeluarga walau berbeza agama. Dan tamu saya sudah pun sampai ke konti. Lama tak jumpa Sistur Sumaiyah ataupun nama penuhnya saudari Nur Ain Sumaiyah atau nama sebenarnya Sumitra Valaitem. Assalamualaikum Sumaiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Sekejap saya lupa. Kita panggil Ain ke Sumaiyah? Saya okey je panggil mana. Itulah kadang-kadang lah. Dah sekali jumpa nama Ain, sekali jumpa nama Nur, kejap lepas tu Sumaiyah pula. Tapi apa pun, terima kasih Sumaiyah bersama kita petang ni. Dan Sumaiyah juga merupakan pegawai outreach ataupun dai kita di Hidayah Foundation, Hidayah Center Foundation. Terbalik. Betul lah kan? Hidayah Center Foundation. Syashul. Dan mesti banyak program dakwah ataupun mungkin perkara-perkara yang dilalui setiap hari itu adalah satu perjuangan dakwah bagi Sumaiyah sendiri kan, sama ada untuk keluarga sendiri ataupun saudara-saudara, sahabat-sahabat mualaf yang bersama-sama Hidayah Center. Mungkin awal ni cerita sikit macam mana perjalanan satu. Tadi kita tanya off air, berapa lama dah Sumaiyah bersyahadah dan kemudian macam mana suasana hubungan dengan keluarga setakat ni? Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada DJ kita yang sentiasa happy go lucky. InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah, bila ditanyakan tentang apa ni, dah berapa tahun saya pun bila datang 18 Oktober baru ni, subhanallah dah 15 tahun rupanya. Saya kembali kepada fitrah. Itu satu perjalanan yang saya rasa tak sangka 15 tahun. Rasa macam baru sangat syahadah. Baru sangat menjadi mengenali Islam lebih lanjut dan macam-macam persoalan. Rupanya dah 15 tahun. Subhanallah. Jadi mungkin sebelum ni saya pernah berkongsi juga pada episod-episod sebelum ni sebabkan pengislaman saya ni 7 tahun saya simpan. So selepas kiranya dah 8 tahun family keluarga mengetahui. Keluarga kecil dan keluarga besar. So keluarga besar pun sebenarnya baru je tahu pengislaman saya. Jadi yang penting keluarga kecil saya lah kan. Alhamdulillah dengan hubungan keluarga kecil saya semakin hari semakin baik. Teruskanlah doa supaya bukan senang tapi itu satu kekuatan yang Allah berikan lah untuk meneruskan menyantuni keluarga dia. InsyaAllah diam tak diam dah 15 tahun dan dalam masa yang sama juga Sumaiyah ada juga lah macam mana bersama keluarga kecil yang bersama sama-sama mencari bukan mencari hidayah, kiranya mencari ilmu, lepas tu menyantuni saudara-saudara baru yang lain dan juga mungkin keluarga sendiri pun, keluarga kandung kiranya juga ada yang baru mengetahui pengislaman. Sumaiyah. Kalau yang baru ni macam mana mungkin untuk Deepavali, ada pengalaman sendiri yang Sumaiyah lalui untuk sambutan Deepavali? Okey. Bila cakap sebagai seorang Deepavali ni sebenarnya kita tahu yang kita tidak akan sebagai orang Islam saya tidak sambut lah. Tetapi setiap kali Deepavali saya adalah orang yang terawal nak balik ke rumah sebab itu adalah cara saya menyantuni keluarga. Walaupun tak sambut. Itu bila jadi saudara baru ni, semua benda kita perlu hadir bukan sebab kita sambut, tapi kita berada di situ untuk kita menyantuni keluarga. Bahawa itulah yang mualaf semua kena faham. Dan saya sendirilah, saya rasa perkara ni saya belajar juga. Sebab kalau macam saya masih berbangsa India dan cuma agama itu yang berbeza. Cuma kalau dalam adat orang India ni, kalau Deepavali ni dia orang ke rumah dia sebersih-bersihnya. Oh ya. Kalau lah DJPN atau penonton sendiri melihat di TikTok, cuci sampai cuci longkang, gas makan kat longkang ke tak? Bukan itu yang bukanlah macam itu persepsinya, tapi memang nak bersihkan sampai cara tu. Betul. Dekat bersih longkang, bersih rumah. Maksudnya dia nak kebersihan. Maksudnya kebersihan tu sangat penting. Sebegitulah saya kat rumah pun. So tugas saya balik ke rumah, saya dah ada tugas saya memang sejak kecil lagi saya ada tugas yang saya kena buat. Ya, antaranya lah buang sampah. Dah bersih-bersih tu saya lah orang yang kena buang sampah. Kutip semua kita dalam plastik sampah. Dan
ada lagi beberapa tugasan. Selain membantu mak saya, sebab saya 2 beradik je. Jadi rumah tu kena nak bersihkan tu memang memerlukan tenaga lah. So pengalaman kira saya rasa bezanya pastilah ada beza masa kecil dengan yang besar kan. Especially bila saya dah memeluk Islam dengan sebelum ni. Sebelum memeluk Islam ni tak rasa sangat. Kita rasa macam main-main je. Oh lah Deepawali kita sambut kan. Tapi once dah masuk Islam tu dia rasa perlunya saya berada di sana. Mungkin orang kata lah family yang sambut Deepawali. Kenapa saya yang beria, bukan saya beria. Tapi saya rasa saya perlu berada di sana. Kehadiran saya tu sebenarnya dinanti. Walaupun saya seorang sahaja bukan Islam, sebenarnya kehadiran saya tu dinanti sebab dia tak complete family tu bila tak ada seorang. Yalah, kiranya melengkapkan juga keluarga. Yalah, sebab tu kita cerita tetap berkeluarga walaupun berbeza agama. Sebab darah daging kita mengalir, sesama kita ahli keluarga. Cuma macam tadilah Semaya kata, kalau dulu zaman kecil sampailah setiap kali nak raya memang kena buang sampah. Yang terbaru ni macam mana? Kena juga ke macam mana? Masih lagi. Saya memang tugasan saya tambah lagi bila dah besar kena basuh bilik air. Itu memang tugasan tambahan saya. Tukang bersih-bersih lah. Memang kena membersih. Kena bila waktu yang mana semua keluarga kaum India akan mula membersihkan rumah? Makan berapa hari ataupun malam raya ke? Biasanya seminggu 2 minggu sebelum lah. Seminggu 2 minggu sebelum. Ada yang dah mula sebulan sebelum terpulang pada walaupun setiap tahun kata nak sebulan sebelum, tetap bermula seminggu sebelum. Itu biasa. Sebab seminggu raya mana-mana pun sama. Malam raya lagi sempat menjadi fancy. Itu biasa tu. Malam-malam itu masih lagi samalah macam perayaan lainnya. Malam raya masih memasang langsir. Tapi cuma kalau nak membersih tu terpulang kepada rumah tu lah. Sebab ada yang keluarga yang dah sebulan sebelum. Ada yang dah cat sebab nak cat rumah semua. Tapi sekarang dia meriah seminggu sebelum sebab orang baru dapat cuti. Dapat cuti. Jadi sebab tu dia seminggu. Kadang-kadang saya pernah ada 1 tahun tu 3 hari sebelum. Lagi pressure lah. Masa tu lah nak kemas rumah. Masa tu lah nak buat macam-macam kan. Tapi itu kehadiran walaupun sebagai seorang mu'alaf yang sebenarnya kita tidak menyambut, tapi kehadiran kita untuk menyantuni keluarga, untuk membantu, tu adalah sesuatu yang saya rasa Islam sangat menggalakkan kita untuk mengutamakan keluarga lah. Itu yang terbaik dalam masa yang sama. Kita tunjukkanlah akhlak-akhlak yang baik, yang indah kan. Dan Masya Allah, macam dari sudut macam pengetahuan Sumayah sendiri kan, mungkin sebelum balik ke kampung bertemu keluarga, mungkin ada benda yang selepas kita memeluk Islam, ada ilmu-ilmu yang kita belajar, the do's and don'ts. Macam Sumayah sendiri macam mana Sumayah mempersiapkan diri tentang ilmu? Mungkin ada certain perkara kita tak boleh buat, apa yang agama lama buat, dan macam mana Sumayah sendiri memahami perkara tersebut dan masa yang sama tak nak mengguris hati keluarga. Okey, bagus soalan tu kan. Saya rasa kadang ilmu tu sangat penting kan. Ilmu ni yang kita dapat bezakan apa yang boleh buat sebelum dan sebab. Dan sebenarnya ada juga perkara yang kita kena tahu, budaya dan agama. Walaupun kita kadang-kadang kita tengok macam antara benda yang saya takkan buat adalah nyalakan lampu, nyalakan api kan. Itu memang tentang agama. Ritual agama kita cuba elakkan lah. Elakkan. Selain daripada tu ada budaya berpakaian cantik, tu tak ada masalah. Betul. Makan pagi, makan itu wajib. Itu semua orang makan. Semua makan. Tapi kita jaga je lah makan apa tu itu kita ni lah. So sebenarnya kalau keluarga saya tu ada yang ke kuil. So saya tidaklah pergi ke kuil. So itu adalah kita menghormati. Macam kita sebagai orang Islam, kita pagi kita akan pergi masjid, salat raya kan. Mereka juga ada juga ke kuil kan. Tapi saya rasa kuil ni masa kecil tak. Saya rasa bila dah besar ni baru mula mereka pergi kuil lah. Sebenarnya kalau masa kecil pagi-pagi raya tu tak ada apa-apa sangat pun. Makan je lah. Happy je lah. Tapi bila dah besar ni maksudnya mak saya pun bila dah tambah umur ni, mereka pergi kuil lah pagi tu kan. So macam perkara tu pastilah tidak kan. Kita boleh bezakan bermain ritual. So macam main bunga api sebenarnya bunga api ni biasalah kan, main dengan anak saudara, benda perkara yang sama juga. Kecuali kalau main bunga api yang memudaratkan tu, kita kena tahulah supaya tidak
jadi menyebabkan mudarat ke atas kita. Apa-apa sahaja yang mudarat ke atas kita itulah perkara yang tak digalakkan dalam Islam kan. Apa-apa agama pun sebenarnya tak menggalakkan kita memudaratkan diri. Jangan buat something yang memudaratkan. Okey, kejap lagi cerita lagi tentang meraihkan Deepavali, bertemu keluarga dan mungkin macam mana sembahyang mengekalkan keharmonian bukan saja di kalangan ahli keluarga di bawah bumbung yang sama, tapi mungkin jiran tetangga, kawan-kawan lama jumpa balik, macam mana cara sembahyang supaya kita yang lain pun dapat belajar juga untuk menyantuni sahabat-sahabat lain yang meraihkan perayaan agama lain tapi dalam harmoni, dan kita tetap ada adab yang kita nak jaga dan sensitiviti yang kita kena santuni ataupun hormati. Okey, kita berehat kejap. Sembahyang dan sahabat-sahabat sekalian, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami untuk Islam Agamaku di Dengarkan di Lembah Kelang 91.5. IKIM Inspirasi Utama anda. Assalamualaikum semua pada yang baru saja bersama kami untuk Islam Agamaku. Kita hari ini bincang tentang tetap berkeluarga, tetap sayang menyayangi walaupun berbeza agama. Itu kisah perjalanan sahabat kita hari ini, Nur Ain Sumayya ataupun Sumitra Valaitam. Betul tak saya sebut? Betul. Lajah tu betul? Betul. Oh, makhrajnya betul. Makhraj betul, masya-Allah. Boleh belajarlah, saya nak belajar lagi dengan semaya. Mungkin inilah atas untuk ilmu dakwah kita lah kan, supaya kita boleh berkomunikasi. Lajah pun kena betul. Kalau bunyi Jawa tak jadi juga kan. Dia kena, nanti kita belajar. Tapi petang ni kita cerita tentang macam mana semaya dapat jumpa keluarga, dapat jumpa kawan-kawan lama juga di kampung halaman kan. Macam mana kita nak sambut ataupun meraihkan dan menyantuni keluarga kita tu dalam harmoni. Tak ada lah, ada orang kadang-kadang dia terlalu sensitif pun risau juga, tak jadi juga tau. Macam mana cara Sumayya sendiri? Okey. Dia bila keluarga kan, kita akan
kita biasanya lah kan, ini untuk keluarga macam saya. So saya tahu yang tentang keluarga saya, biasanya orang sensitif tentang makanan. Kan, makanan. Makanan ni halal ke? Ayamnya disembelih ke kan? So kalau macam saya, kalau bila keluarga, kita tahu je keluarga kita ni beli kat mana semua kan, ataupun kita sendiri yang beli, ataupun setakat ni keluarga saya dia tahu dah bila saya ni Islam, saya kena makan yang halal, so dia akan beli ke daripada orang Islam. Cuma cara mereka memahami lah, mereka pula memahami. Itu satu rahmat jugalah pada saya kan. Walaupun sebenarnya perayaan tu, tapi bukanlah pasal perayaan, sebab memang begitu pasal makanan. Kita kadang-kadang sensitif pasal makanan lah. Dan kadang-kadang ada lagi perkara yang adalah bila kita ke rumah yang bukan Islam kan, kadang ada, mungkin ada contohnya lah, kat rumah tu ada anjing ke kan, kadang-kadang kita akan takut nak pergi. Takut nak pergi. Itu perkara tu sebenarnya kadang sedar tak sedar kita, ada kala kita melukakan hati tuan rumah, ada kala tuan rumah faham je, kadang tuan rumah letaklah, dia tahu lah kita takut ke apa, dia letak dekat rumah lain lah kan. Dia letak rumah lain. Cuma kadang-kadang kita kena, itulah, kita kena berhati besar lah kan. Anjing ni sebenarnya bila kita faham cara, kita tahu tak cara suci tentang tahara kan. Macam saya cakap lah kan, kalau macam orang tadi saya bagi tahu orang India, macam kalau rumah saya sendiri memang menjaga kebersihan sungguh. Memang bersih lah. Saya tak pasti kalau kat luar tu berapa kali yang dibasuh. So maksudnya kebersihan tu dijaga. Cuma kebersihan macam kita ni, kita ada kebersihan kalau daripada ada najis-najis yang perlu disamak, kita sama kan. Cuma kebersihan dua ni berbeza lah. Kebersihan tu bersih betul, ataupun bersih daripada kita tengok apa najis yang memerlukan sama, atau bersih biasa saja. So bersihkan biasa tu bersihkan dari kekotoran, daripada habuk, debu dan sebagainya lah kan. Betul. Itu sebab untuk meraihkan perayaan. Dan kita pun sama, bila kita pergi rumah, kita kena tengok. Kadang-kadang kita takut tu, begitulah, kita perlu yakin lah. Tapi kalau kita rasa muskil dengan makanan, so mungkin kita boleh buat makanan sendiri. Ini saya kongsikan juga kepada orang di luar. Mungkin dia pergi tu bukan ziarah jiran tetangga kan. Kadang kita kata jiran tetangga bagi moruku je ke, dia tak bagi ke kari ayam. Mungkin dia tanya macam tu pula. Kadang-kadang ini yang perbualan yang saya baca, netizen yang kat TikTok kan. Kadang-kadang non-Muslim tu sendiri takut nak bagi. Adakah mereka akan makan makanan yang dia masak? Ini adalah dua-dua salah tanggapan. Yelah, mereka pun memikirkan sensitiviti kita. Betul. Kita pun kadang-kadang fikir juga. So itu dekat berlaku. Kadang-kadang yang jiran tu dah Muslim nak jemput kita, yang Muslim ni. Okey ke yang Muslim ni nak datang ke rumah? Dia ada salah tanggapan macam tu juga. So benda-benda tu yang macam, maksudnya kita kena break the ice lah. Kita yang kena jadi bridge. Kalau macam saya, dia berbeza sebenarnya di JPN. Kalau macam kita, yang kita Islam bersama dengan keluarga yang bukan Islam ni, dia ada satu pendekatan yang berbeza sebab kita faham family. Cuma bila yang jiran tetangga, benda ni bukan pada hari perayaan je. Mungkin kalau kita tak jemput rumah, kita bagi jumpa kat luar pun boleh. Jumpa kat luar. Kopi ke apa ke kan. Bagi hadiah ke kan. Nanti ataupun waktu raya kita jemput dia. Kadang-kadang orang, perkara-perkara ni adalah untuk, bukan sekadar untuk memupuk keharmonian. Kita duduk kat Malaysia ni pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai agama, tapi sebenarnya sensitiviti yang kadang kita terlupa. Mungkin kadang berada kat bandar, kita terlupa. Saya ni membesar di pinggir bandar. Sebenarnya kita pelbagai bangsa ni sebenarnya boleh duduk sekali. Sebenarnya boleh makan sekali. Boleh mak kita walaupun India, anak yang Melayu boleh panggil mak. Dia sampai begitu kan. So kita nak orang kata apa, itu adalah mungkin salah tanggapan yang ada. Tapi kita boleh belajar benda tu. Sebab tu bila cakap tentang belajar, mana pentingnya ilmu lah kan. Betul. Kita faham batas-batas tertentu. Sebab sedangkan ada je masyarakat di Malaysia majmuk yang dia macam semuanya sebut tadi lah, mak dia boleh jaga anak orang lain macam tu je. Boleh lepak kat rumah dia, lepak santai sama-sama dengan anak-anak dia. Sebab apa? Sebab dah betul-betul memahami. Tapi ini yang kita risau, jumpa pun tidak,
nak bagi pergi rumah dah fikir pula dah. Nak pergi rumah tak nak. Boleh ke tak boleh kan? Lepas tu hadiah pun tak bagi. Dah lah dia duduk rumah dan diam je. Tak jadi apa kan? Betul. Rugilah kat situ kita duduk di negara yang bermasyarakat majmuk kalau kita tak belajar dan ada ilmu betul-betul. Mungkin bagi Sumaya sendiri di Hidayah Center kan, mesti ramai sahabat-sahabat, saudara-saudara baru ataupun mungkin Muslim, saudara-saudara Muslim kita bertanyakan macam-macam soalan pada Ain atau Sumaya tentang perayaan. Apa soalan yang paling banyak kena tanya bila tiap kali tiba musim perayaan, tak kira Deepavali, Tahun Baru Cina ataupun Christmas ke kan? Mungkin soalan-soalan yang biasa ditanyakan. Selain makanan lah kan. Selain makanan. Ada orang tanya tentang boleh ke kita wish hari jadi kan? Boleh ke wish hari jadi pula hari perayaan boleh lah. ke kita hari perayaan? Okey. Yang ni saya hari jadi tak wish kawan kan kata bestie. Okey, berkaitan dengan ucapan ni sebenarnya ada khilafnya, tapi saya tidak mahu itu bukan part saya kita kena rujuk orang yang sepatutnya. Saya tidak mahu mengupas khilafnya, tapi saya memegang yang bahagian yang mana sebab saya ramai keluarga bukan Islam. Jadi saya berpegang, saya tahu saya tidak menyambut dan saya mengucapkan tu untuk meraihkan lah. Sebab saya ada keluarga yang sambut Christmas juga. Saya ada keluarga yang sambut Deepavali juga. So pelbagai. Jadi bila pelbagai ni sebab kita nak kita nak meraihkan kepelbagaian. Bukan kita menerima. Bagi saya mengucapkan tu bukan bermakna saya menolak akidah, tidak. Apa-apa yang berkaitan dengan akidah, yang tu kita kena tegas tu. Kita kena berpegang pada akidah. So kita tahu yang sebenarnya kita mengucap tu bukan sebab kita nak meraihkan akidah mereka, tidak. Kita ditetap dengan akidah kita, tapi sebabkan kita meraihkan kepelbagaian yang berada dalam keluarga saya, yang saya ucapkanlah. Mungkin kadang-kadang itu perkara berlaku pada mu'alaf-mu'alaf. Mereka macam mana nak cakap selagi kan tersalah pula ke apa kan? Itu adalah dilema-dilema kepada mu'alaf. Baru Okey, ni macam sahabat kita ni di Facebook, Abu Al-Fatih kongsi, jiran saya bangsa Cina jemput housewarming. Lepas tu ada jiran yang teragak-agak nak datang. Datang tak? Tanya macam-macam, tertanya-tanya lah. Jadi bila saya pergi dulu, Cik Abu Al-Fatih pergi dulu, dia jiran tu greet dengan kata, jangan takut, ini semua saya order dari kedai mamak, makan je. Kan macam tu lah, maknanya tak risaulah. Okey, jadi baguslah, maknanya Cik Abu dah mulakan dulu dan kemudian kawan-kawan lain, jiran-jiran lain pun follow together. Dan lepas tu soalan tadi mana ternampak nama orang hebat kita lah tadi, Sumaya mana? Ibu Ros. Umi Ros. Ibu Ros pula. Umi Ros kata way to go Sumaya. Ini orang kuat. CEO Raudatul Sakinah tu. Masya Allah. Umi Ros bila datang Kim FM. Nanti kita ajak out air lagi. Baik, Sumaya kita berehat kejap. Kita akan sambung kejap lagi untuk perkongsian lanjut berkaitan dengan perkongsian kita hari ini. Islam, agamaku tetap berkeluarga walaupun berbeza agama. Ada yang minta lagu Nur Syahadah. Kejap lagi kita tunaikan. Tapi dengarkan dulu Fazal Tahir, Nabi Adam AS.
Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda, kembali bersama Pian untuk Kembara Inspirasi segmen Islam Agamaku petang ini bersama saudari Nur Ain Sumayyah di konti kita. Terima kasih Sumayyah sudi luangkan masa bersama kita. Ada yang tanya tak bawa maruku ke? Lah. Ada ke? Ada je. Ada. Nanti kita makan kat luar tu. Ada. Dia orang tak nampak. Mana boleh bawa dalam konti kan? Itulah. Tapi kena bawa prop juga kan lepas ni kan. Setiap kali on air nak kena bawa prop kan. Tapi yang penting itu kita cerita tetap berkeluarga walaupun berbeza agama. Dengan sahabat pun begitu tetap bersahabat walaupun mungkin berbeza agama. Sebab kita dah mengenali mana kita lahir dari keluarga tu. Betul lah semuanya. Kita membesar dengan kawan-kawan yang itulah sejak kita kecil. Walaupun mungkin bila dah besar kita berbeza kerana mungkin kita dah bersyahadah. Macam mana, apa nasihat Sumayyah sendiri pada saudara-saudara baru? Mungkin jelah ramai masih ragu-ragu, dia tak tahu macam mana nak being close back to their family, nak kekal rapat dengan keluarga tu. Apa nasihat Sumayyah sendiri? Baik. Soalan yang sangat umum Sangat umum Ya, sangat umum sebab subjektif terfikir macam tu. Betul, subjektif sangat soalan ni. Sebab bila kata keluarga, setiap orang berbeza pengalaman dia. Kalau saya sendiri, sebenarnya ia bukanlah satu usaha sehari dua. Sehari dua punya usaha untuk kita meneruskan juga, walaupun dalam keadaan perbezaan agama ni kita masih lagi boleh bersama dengan keluarga, masih boleh duduk sekali. Terutama sekali keluarga yang paling dekat kita adalah keluarga kecil kita lah, iaitu ibu, ayah, adik-beradik kan. Itu adalah keluarga yang rapat dengan kita kan. Dan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza. Setiap mu'alaf ada pengalaman yang berbeza. Ada yang mungkin daripada keluarga yang mak ayah berpisah, ada daripada keluarga yang dia dihalau daripada rumah sebab memilih agama Islam kan. Tapi apa pun pertama sekali berbalik kepada niat kita. Niat kita nak membetulkan hubungan, dan kita nak bagi tahu yang Islam sangat menekankan hubungan kekeluargaan. Walaupun akidah berbeza. Kan? Sebab keluarga sebenarnya melihat, memang saya selalu berpesan pada diri saya, marahnya mereka sebab mereka keluarga kita. Kan, marahnya memilih Islam. Mungkin ada kita tengok sebab-sebab lain, kita sembunyikan ke, kita tak ikut cakap lah. Dia tak ikut cakap. Dia kata jangan kita pilih juga Islam. Kan? So benda tu sorok kan. Dia marah tu. Betul. Bukan sebab kita memilih agama Islam, tapi marah sebab dia mungkin risau di luar pengetahuan mereka Betul. Sebab dia keluarga kan. Dia berhak atas kita, kenapa kita buat. Jadi tapi semua benda ni masa perayaan lah kita cuba ambilkan peluang kan. Hari Raya Aidilfitri ke kan, Hari Raya Tahun Baru Cina ke kan. Sebab Tahun Baru Cina dia budaya kan. Kalau macam di Pawali ni macam mereka mu'alaf yang beragama berbangsa India. Di Pawali ni kalau kat Malaysia kebanyakan ni yang berbangsa India yang sambut. Sebab ada juga berbangsa India ni dia sambut Christmas. Sebab dia agama yang berbeza kan. Jadi kita kena meneruskan hubungan tu, maksudnya bukan pada hari ni je, tapi dia kena berterusan. Hubungi. Kalau tak dapat, tak nak cakap dengan kita, kadang-kadang saya ada tahu yang keluarga tak nak bercakap bertahun-tahun. Tapi sebenarnya kita kena terus-menerus juga, sama ada kita WhatsApp, call, ataupun kita meneruskan tanya khabar dengan orang yang terdekat. Orang yang terdekat yang masih berhubungan kita. Kita nak tahu mak ayah kita okey ke tak. Walaupun kadang ada yang cakap, ada kadang-kadang kan JP yang paling kesian kan, bila orang masuk Islam dia kata, ada yang mak ayah kata, kalau ini cabaran sebagai orang yang memilih orang kata satu keputusan besar menukar agama ni. Ada yang ibu bapa dia kata, aku mati pun jangan datang ke rumah ni. Itu satu perkataan yang mengguriskan hati kita. Tapi sebenarnya kalau ibu bapa boleh keluarkan perkataan tu, kita faham. Kita fahamlah yang dia terguris dengan kita. Tapi kita dah pegang agama Allah kan. Jadi kita kena banyak sangat berdoa supaya dia dilembutkan hati, dan kita terus menerus mengambil tahu. Kalau mereka sakit, rumah yang tak boleh ziarah, pergi hospital. Mana tu ada ke hospital kan. Maksudnya tak boleh nak ziarah, ambil tahulah daripada orang terdekat. Kalau boleh dapat, contact lah kan. Kalau tak boleh lagi, tapi semua ni kita je tahu keluarga kita. Kita je tahu keluarga kita sejauh mana mereka, siapa mak ayah kita kan. Adik-beradik kita jangan lupa juga kan. Walaupun adik-beradik kita marah, sebab kita kena banyak berdoa sebenarnya. Keluarga ni adalah orang yang paling dekat yang kita kena banyak berdoa. Allah lembutkan hati, dan
ada orang boleh dia balik waktu perayaan, ada orang dia sorang-sorang. Macam cabaran macam contoh saya lah kan. Bila dia orang sambut tu macam saya bersorang lah kan. Tapi dia rasa kebersamaan tu bila makan sama-sama. So kebersamaan tu semua sekali satu makan sama-sama, berkumpul kan. Bergambar bersama. Bila kita berada kat sana tu ada, walaupun nampak lain kan. Sama juga bila kita hari raya, kita pula jemput mereka kan. Supaya cara kita nak bonding lah. Betul. Dia sebenarnya kadang-kadang benda ni ada orang tak belajar. Benda ni perlu belajar. Kalau tanya saya sendiri, saya belajar benda ni. Bukan hari ni tiba-tiba dah mungkin bagi orang lain menyantuni keluarga tu, pergi balik awal tu tak penting. Tapi kita mengetahui keluarga kita, kita perlu berada di sana tu, kita lagi mengetahui. Lebih awal lagi. Lebih awal. Buat preparation nak raya tu pun kita turun sekali turun lah. Tu sebab dia rasa anak datang juga walaupun berbeza agama. Anak tu ada menolong kan. Tapi niat kita ni niat menyantuni dan melihatkan Islam tidak menghalang kita melakukan perkara-perkara yang kebaikan. Maknanya bagi Sumayah sendiri, perkara ini pun memakan masa. Dia tak jadi setahun dua, lama jugalah mungkin usaha tu, tapi dia berterusan. Betul. Dan apa saja cara yang terbaik kita tunjukkanlah untuk kembali bersama keluarga, sentiasa ada. Maknanya apa-apa jadi pun Sumayah ada di sini. Apa-apa boleh kontak je, boleh jumpa. Betul. Kan. Masya Allah. Tapi itulah macam Sumayah sebut tadi, ya makan masa, perlu bertabah, bersabar. Mungkin itu juga jadi satu panduan untuk saudara-saudara baru kita. Tapi bagi orang Islam pula, bagi Muslim yang nak menyantuni saudara baru, yang mungkin ada sedikit cabaran atau halangan lah untuk kembali rapat dengan keluarga. Jadi mereka cuma ada kawan-kawan Muslim ni lah untuk sekurang-kurangnya jadi shoulder to cry on ataupun nak mendengar ataupun menemankan mereka kan. Apa nasihat Sumayah? Sebab saya pernah dengar juga beberapa episod sebelum ni bercerita yang katanya ramai di kalangan Muslim, mereka berkawan rapat dengan yang sebelum ini bukan Islam, tapi mereka tidak pernah menunjukkan keindahan Islam itu, menunjukkan yang Islam itu menggalakkan kita supaya rapat dengan keluarga. Jadi apa nasihat Sumayah pula pada saudara-saudara Muslim kita? Saya nak nasihat. Mungkin based on pengalaman jugalah kan. Okeylah, macam perkongsian lah kan. Nasihat ni besar sangat. Ustazah Sumayah. Okey, perkongsian lah mungkin kalau kepada orang Islam sendiri kan, Muslim yang memang orang kata apa, kita ada, mungkin ada sahabat-sahabat yang saudara baru ataupun mengenali mereka yang saudara baru ni. Ya betul lah, kita kadang-kadang saudara baru ni dia akan rasa kesorangan. Dia akan rasa dia dah masuk Islam ni. Macam mana ni? Nak buat apa kan? Dia penting sangat kan kita Ansar Muhajirin ni kan, menyambut kan Ansar Muhajirin. Dalam kita menyambut orang yang masuk Islam ni sangat besar. Sebenarnya peranan kita ni sangat besar. Kita nampak subhanallah, Allah bagi hidayah kepada orang masuk Islam, tapi kita yang menyambut ni juga adalah yang besar juga. Dia macam saya teringat satu kisah macam satu kisah sahabat Nabi lepas peperangan ni, Nabi dapat satu banyaklah rampasan perang kan. Dan Nabi bagi semua kepada orang mereka-mereka yang daripada golongan Muhajirin. Ansar Muhajirin. Kepada mereka satu golongan ni lah. Satu golongan. Saya lupa dah Ansar Muhajirin mana satu. Saya cakap salah pula kan radio kan. Muhajirin yang berhijrah. Ansar yang mereka kepada mereka sebab nak meneguhkan akidah. Jadi para sahabat ni, ada satu sahabat ni datang tanya, "Ya Rasulullah, takkan semua nak bagi kat mereka? Apa ada pada kita?" Satu je Nabi cakap, Allah dah bagi Allah bagi Rasul ni dan juga syurga kepada mereka. Apa yang nak dibandingkan mereka diberikan dunia saja kepada mereka. Harta tu sekadar dunia sahaja. Maksudnya nak katakan kita ni yang menyantuni mereka ni mereka ada Rasulullah dan sebenarnya kita semua ada Rasulullah juga, dan nak katakan bahawa kita ni Allah bagi bila kita menyantuni mereka yang masuk Islam ni, insya-Allah Allah berikan juga kebaikan syurga kepada kita. Lagi mudah lah kita membantu, sebab cabaran mu'alaf macam-macam. Betul. Ada Muslim dia boleh menyantuni, ada Muslim dia rasa kenapa lah macam-macam. Tapi itulah sebenarnya hakikat, realiti mu'alaf yang sebenarnya tak, yang peta berkata ni pun bukanlah tidak ada cabaran. Tapi itu nak katakan pernah melalui pelbagai, cuma setiap orang berbeza. Ada orang kita nampak macam sebabkan attitude dia, sebabkan akidah dia, sebabkan keluarga dia. Sebab bila dia masuk Islam, sebelum
dia masuk Islam ada masalah. Lepas masuk Islam masalah. Jadi double punya masalah. Dan kita yang menyantuni kena macam mana satu masalah nak selesaikan. Tapi itulah dia. Perlunya orang menyambut mereka yang memeluk Islam ni supaya mereka ada tempat untuk mereka bercerita dan pastinya tanamkanlah keyakinan kepada Allah kepada mereka dan jadilah ibu, ayah, keluarga yang setia mendengar dan menunjuk jalan. Bagaimana seorang ibu, ayah, adik-beradik yang menunjuk jalan kepada mereka kepada jalan kebenaran supaya mereka berada di jalan yang benar dan jangan sehingga mereka rasa masuk Islam tidak ada siapa yang menyambut mereka. Allah, kan sedangkan besar peranan kita juga. Betul. Ni sahabat-sahabat yang sebelum ni kita boleh pula rapat dengan dia kan sebelum dia bersyahadah, tapi lepas dia bersyahadah dia menghadapi macam-macam cabaran dugaan, kenapa kita tinggalkan. Jadi kita juga ada peranan di situ. InsyaAllah outreach tu mungkin kejap lagi semuanya boleh kongsikan juga apa mungkin program-program yang Hidayah Center Foundation akan bawakan. Sambil-sambil itu kita tengok sikit komen-komen. Terima kasih Abu Al-Fatih kongsikan tadi info sejarah tadi Rasulullah bagi ghanimah tu pada mualaf Mekah lepas perang Hunain. Terima kasih Abu Al-Fatih. Hasa Hashim pun ucap terima kasih pada Sumayah atas perkongsian ilmu petang ini. Mia Hasan pun ucapkan dan doakanlah yang terbaik untuk semua sahabat-sahabat sekalian. Zon Kamaria pun katakan macam tu. Yang penting niat kita, amalan kita tertakluk pada niat kita. Kalau niat kita dari awal lagi baik demi kebaikan keluarga, insya-Allah apa yang kita lakukan itu semua moga-moga Allah Taala bantu dan bimbing kita pada yang terbaik. Okey, hujung ni sikit sebelum penutup kita, mungkin apa aktiviti Sumayah bersama Hidayah Center Foundation? Okey. Di Hidayah Center apa yang terkini, mungkin ada program ke hujung tahun ni ke kan? Hujung tahun. Kita sebenarnya program outreach menyantuni mualaf ni sentiasa berjalan lah. Kan menyantuni mualaf sentiasa ada. Kita menyantuni mualaf-mualaf yang syahadah, yang datang ke Hidayah Center untuk syahadah, dan mungkin ada sahabat-sahabat yang mengenali mereka non-Muslim yang ingin tahu tentang Islam. Kita ada kat satu Malaysia. So daripada Perlis sampai ke Sabah kita ada Hidayah Center. Boleh bawa mereka untuk mengenali tentang Islam. Mungkin non-Muslim yang tahu tentang Islam, mungkin sedang mencari makna tentang makna hidup. Ada juga non-Muslim dia tengok dia nak tahu tentang makna tentang hidup. Atau mereka yang nak berkahwin, tak tahu cara-cara nak masuk Islam. Nak berkahwin dengan orang Islam, tak tahu macam mana pun boleh berjumpa, datang juga ke Hidayah Center Foundation. So kita akan assist atau kita akan guide bagaimana cara dan kita akan cuba menjawab soalan-soalan yang mungkin ada persoalan. Dan juga seperti biasalah kita untuk menyantuni mualaf kita ada kelas Hidayah Center Foundation. Di satu Malaysia pun ada. Kalau Sabah Sarawak pun ada juga. Sabah Sarawak pun ada. Kita Sabah Sarawak ni, Sabah ni sampai pergi ke rumah untuk mengajar. Ya Allah. Sebab Sabah ni di dalam pedalaman kan. Sama juga Sarawak ni ada juga yang kawasan sedikit pedalaman yang kita mengajar juga sampai ke rumah. Ya, pergi ke rumah. Maksudnya mungkin kita kumpul satu rumah ni, datanglah kat kampung tu, datang beberapa keluarga-keluarga mualaf untuk belajar. Betapa pentingnya ilmu lah kan. Sebab dengan ilmu lah yang akan meningkatkan tentang pengetahuan tentang mualaf. So itulah kalau para pendengar ni, kami sangat menggalakkan untuk sokong Hidayah Center Foundation. Boleh layari website Hidayah Center Foundation dan juga Facebook, Instagram. Kita sentiasa cari je. InsyaAllah kita sentiasa up to date. Dan sekarang ni kita memang road to Ramadan Ya juga, betul. Road to Ramadan tahun depan ni awal. So banyak lagi. Betul, lebih kurang macam tu. Pejam celik je. Kan? So bersamalah dengan kami Hidayah Center. Kalau kita semua ada kelebihan masing-masing. Kalau nak berdakwah bersama kami boleh, mungkin ada kelebihan daripada segi orang kata apa, daripada segi kelebihan harta, kewangan, boleh juga daripada segi dana, boleh bersama dengan Hidayah Center, boleh di hujung tahun orang nak berzakat. So boleh juga bersama dengan Hidayah Center. Kami salah satu penerima zakat fisabilillah dan juga mualaf. Juga boleh boleh juga bersama dengan Hidayah Center, boleh kontak Hidayah Center. InsyaAllah. Okay. So saya rasa banyak, kalau nak kata program tu program berterusan. Betul, banyak. Tapi ini peluanglah kita bersama-sama selain kita mendengarkan pengalaman dan juga program pengalaman Sumayah sendiri menyantuni keluarga, saudara-saudara baru, sahabat mualaf di Hidayah Center Foundation. Juga ada banyak program yang kita boleh turut serta dengan apa saja kelebihan yang kita ada. Jadi untuk petang ni terima kasih banyak-banyak Nur Ain Sumayah untuk perkongsian kita. Kita jumpa lain masa nanti insya-Allah di
segmen Islam Agamaku. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita petang ini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang bersama kita mendengar, menonton dan juga mengikuti di media sosial. Kita berehat seketika waktu solat dan juga berita sebentar lagi di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Kita tunaikan permintaan sahabat kita lagi tadi nak dengarkan Nur Syahadah dengan Fariz.